Dalam era digital ini, pendidikan di negara kita sedang mengalami transformasi secara besar-besaran. Bahan digital kini menjadi alat penting dalam memperkasa pendidikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Saya, Sajedah binti Nur Bakri, pengacara anda untuk TV PSS SK Teluk Gong. Marilah bersama-sama saya serta kru TV PSS SK Teluk Gong bagi mengulaskan dengan lebih lanjut mengenai topik ini. Bahan digital merangkumi pelbagai alat dan sumber seperti e-buku, video pendidikan, aplikasi pembelajaran dan platform e-pembelajaran. Semua elemen ini membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Penggunaan bahan digital membawa banyak manfaat. Ia memudahkan akses kepada maklumat dan memperkaya pengalaman pembelajaran. Ianya juga menjadikan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Tahukah kawan-kawan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan dasar pendidikan digital yang bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan di negara kita kekal relevan dan berdaya saing. Dasar ini disokong oleh 6 teras utama yang merangkumi 18 strategi dan 41 inisiatif bermatlamat untuk melahirkan generasi fasa digital. Dengan pelaksanaan dasar ini, diharapkan jurang digital dapat dirapatkan dan pendidikan digital dapat dimanfaatkan secara optimum oleh semua pihak berkepentingan. Namun, terdapat juga cabaran dalam penggunaan bahan digital. Tetapi dengan usaha bersama, kita dapat mencari penyelesaian untuk mengatasi cabaran ini. Mari kita ikuti wawancara yang telah dibuat oleh Muhammad Aidil bin Muhammad Adam, wartawan TV PSS SK Teluk Gong. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Aidil. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk wawancara ini. Sama-sama Aidil. Cikgu sangat gembira kerana dapat membantu. Bagaimana bahan digital boleh meningkatkan interaksi dalam kelas? Aidil, apabila kita menggunakan bahan digital seperti video animasi, aplikasi interaktif, murid dapat memahami konsep dengan lebih jelas dan menarik. Contohnya macam ni, ketika cikgu menayangkan video eksperimen sains secara langsung, dapat membantu murid memahami proses eksperimen dengan lebih cepatlah berbanding dengan hanya membaca buku teks saja. Bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi dalam penggunaan bahan digital? Cabaran yang paling utama ialah memastikan semua murid mempunyai akses kepada peranti dan internet yang stabil. Selain itu, cikgu juga perlu sentiasa mempunyai ilmu pengetahuan yang sentiasa terkini mengenai bahan digital supaya murid akan lebih seronok ketika belajar. Terima kasih Cikgu atas penjelasan sangat informatif ini. Saya yakin bahan digital akan terus memainkan peranan penting dalam pendidikan kita. Sama-sama, cikgu juga berharap itu. Cikgu harap kamu akan belajar lebih tekun dan Aidil dan rakan-rakan akan terus menggunakan bahan digital dalam pembelajaran. Sesungguhnya masa depan pendidikan digital di negara kita sangatlah cerah. Dengan teknologi semakin maju, kita dapat membayangkan bilik darjah yang lebih canggih dan pembelajaran yang lebih interaktif. Marilah kita bersama-sama memperkasa pendidikan negara melalui bahan digital. Sekian daripada kami. Assalamualaikum dan bye.